jumpa emergency belah sana. Okey, kalau khusus tu macam mana tu cerita dia? Kalau khusus ni, awak nak cerita pasal ni. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, kita semua siap-siap. Vlog. Okay, yang lain belum siap lagi, yang lain semua dah turun. Ada yang siap. Okay, sekarang kita tengok video ni sampai habis. Nak tengok apa yang kita buat, aku akan rakam. Habis sikit-sikit aku rakam lah, tak rakam banyak. Sebab tak ada siapa tu tangkapkan gambar. Okay, jom, let's go. Nice. Oh, mek. Okay guys, kita baru lepas belajar karate. Okay, lepas ni pukul 11 kita akan masuk balik, belajar karate balik. Lepas tu kita pergi, tak tahu lepas ni buat apa, tengoklah video sampai habis. Assalamualaikum guys. Alright, okay, sekarang ni aku baru lepas habis makan. So, rehat sekejap. Lepas tu naik bas, kita pergi sembahyang Jumaat. Okay, jom. Bas pun dah sampai lah. Bas pun dah sampai, kita pergi sembahyang Jumaat di penjara. Okay, jom pergi. Let's go. Membantu masyarakat dari muda remaja sampai warga emas, semangat rela takkan pernah tumpah. Kenapa duduk belakang? Tak ajak aku duduk belakang. Dah, jangan jadi ikut. Allah, lagi sembahyang. Nak pergi dah. Aku pula gitu lagi. Leg. Aduh. Okay, kita akan bergerak di masjid mana, penjara jauh. Okay, tengok kita pergi masjid mana. Aku rasa masjid penjara. Kamu ganggu lagi. Boyo je botak. Okay, jom. Ada siapa-siapa nak berlari? Ada peluang nak lari, tak nak lari ke? Jom lari. Okay, nak gerak, jom pergi, let's go. Okay guys, sekarang kita sudah sampai ke masjid penjara. Okay, semua dah turun. Jom kita turun, let's go. Dah sampai. Ingat. Pergi Kelantan. Okay, turun. Sempat main game lah. Guys, kami berjaya keluar ini. Okay, aku naik lah, aku turun lah. Oh, kaki aku kering, kena turun sulur-sulur.
Jom kita pergi masuk ambil air semayang. Lepas tu kita semayang lah. Ya, semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Tahu, dia naik motor. Aku sudah masuk masjid. Jom semayang. Lepas tu kita balik tempat asal. Okay guys, so sekarang kita sudah habis semayang. Okay, so sekarang kita pergi balik camp Alam. Jom kita pergi sana, let's go. Guys, so kita gerak guys. Saya suka nak makan luar boleh order. You kan dah duduk sini. Turun lebat, abang Lila senyum kerja dengan cepat. Siapa kata kami tak sedia? Kami datang bawa bahagia. Demi kampung, demi kota, jiwa raga kami serah semua. Abang Hela, jago community, tiup whistle piupi, jalan raya berhenti. Abang Hela, wira yang berbakti, jasa dan budimu tetap di dalam hati. Bunyi, bunyi. Ada kenduri kawin, dia jaga trafik, kereta susun rapat, teratur dan cantik. Malam Penat bawa balik daripada pagi tadi ada buat pagi tadi jogging kan? Ya. Jogging, lepas tu makan, lepas tu masuk Pagi. PT pagi. Lepas tu ada PT malam ceramah. Sampai ke malam. Ni pun sampai maghrib dekat Adong. Baru rehat kejap. Mandi. Dalam pukul 8.30 turun balik. Lepas tu pergi semayang surau, isyak, semayang isyak, lepas tu terus ke Dewan Serbaguna. Okay guys, itu dah turun sudah, semua dah turun. Okay, so kita diorang dah pergi dah ke? Okay, jom kita pergi semayang dulu. Lepas tu kita pergi mana? Tengoklah video sampai habis, okay? Tengoklah kepala botak kalau habis. Okay, kepala botak yang terbaik. Okay, jom. Macam terbalik ya. Ni tak apa, budak botak tak lari. Budak botak. Kiri tak lari. Okay, tak lagi ya. Okay, gila. Okay, tengok video ni sampai habis. Let's go. Kanan kiri. Kanan depan. Kanan belakang. Belum. Sekali lagi berbicara. Sempit. Kiri. Kanan. Kanan depan. Kanan kiri. Belakang. Depan. Kanan. Kiri. Dua-dua kanan. Angkat tangan. 1, 2, mula. Terus. Kepala. Mama hati. Sebelah kiri
ada masalah. Okey ni. Sampai sini. 1, 2, mula. Angkat tangan abang. Abang apa ni? Saling angkat. Macam tu. Okey. Habis. Okay, waktu kita semayang. Jom. Beli audio ni tadi kan, letak dekat ni setiap tiang ni, lampu ni orang boleh nampak kan. Lepas tu kalau naik kereta ke, naik lori ke apa kan, tak kita dengan kereta terbakar, boleh jadi kita terjumpa dengan kereta orang terbakar ataupun kebakaran hutan. Dia kan kita nampak macam rumput-rumput semak terbakar kan. Sepatutnya cerita dia, sepatutnya. Tapi pandangan kau dah bawa air mineral sebotol kan, dah banyak, nanti siap. Apa tu? Yang tahu dia tahu. Nak pergi mana? Pergi makan lah. Makan? Rehat-rehat. Ya, kata nak pergi surau, Majid. Minum petang, terus pergi masjid. Okey. Surau Okey, jom kita pergi. Let's go. Pagi besar ada. Pagi-pagi hari mata, hari belum tinggi. Abang rela, kita sudah siap berdiri. Baju celoreng hijau, beret di kepala, segak bergaya demi nusa dan bangsa. Lampu suluh di tangan, whistle di dalam poket, tugas digalas tinggi sampai ke langit. Panas terik membakar, hujan turun lebat. Alhamdulillah senyum, kerja dengan cepat. So sekarang ni kita pergi balik dom. Ya, balik dom guys. Buat persiapan. Hidup kena ada cabaran. Okay? Wawang sam. Yoi. Let's go. So kita pergi dom. Air pun tinggal sini ya. Jom kita balik. Kita sudah sampai dom. So kita siap-siap dulu buat persiapan nak pergi ke surau semayang atau dengan ceramah malam ni. Nama kita hari ini adalah bertajuk Kemananya Budi Hilangnya Hati. Iya, cha. Let's go. Pakai baju kuning. So aku nak pergi makan dulu. Lepas pergi makan, pergi semayang isyak, maghrib dengan isyak ke surau. Lepas tu kita masuk day 1. Okay, jom let's go.
Okay guys, so hari ni aku berkawat waktu petang pukul 6.26. Baru pabrik kawat. Lepas tu nanti ada kawat lagi. Okay, so kita tengoklah video ni. Tengoklah kita kawat macam mana ya. Okay, let's go. Ulurkan saja. Ulurkan kaki kiri nama saya sama angkat kaki kanan. Turun. Up. Bola. Nampak ni, nampak. Angkat kaki kiri. Untuk ikut ke kanan. Bola ke depan. Untuk kaki ke depan. Play. Up. Ya. Bola ke depan. Bola ke depan. Bola ke depan. Bola ke depan. Kanan tegak. Kanan tegak. Naik ke depan. Kanan tegak. Kanan berlaku di ke depan. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Bola. Up. Bola. Up. Bola. Up. Bola. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay guys, hari ni aku pakai baju bebas. So sekarang ni aku nak pergi semayang. Aku nak pergi semayang dan menuju ke surau, Oh ya mak, cahaya lah pula. Okay, lepas tu aku tak tahu gimana. Kita tengok dulu. Tengok dulu, aku tak tahu gimana. Tengok dulu video ni sampai habis. Okay. Jom. Okay, kanan kanan nak pergi mana-mana, nak pergi surau ke, nak pergi masjid ke, pergi kawat pun kena kawat. Okay. Ni aku tengah kawat ni. Sambil pakai handphone, buat kain gambar. Macam ni. Guys. Okay, aku tak nak cakap banyak. Kau tengoklah video ni sampai habis. Okay, aku tak nak cakap banyak. Kau tengoklah video ni sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscribe, like and share. Jom, let's go.
Assalamualaikum. Wow. Salam. Cik, nak tanya boleh cik? Kalau saya nak masuk rela tu, kan, apa benefit yang saya boleh dapat? Nak masuk rela, benefit. Masuk awak benefit macam mana? Kalau saya kerja tetap, apa yang saya nak kena buat, ada kursus yang macam mana. Lagi satu, kalau orang tanya saya rela tu, masuk rela ke memang rela saja? Ke macam mana? Rela tu jabatan sukarelawan lah. Kalau benefit yang awak boleh dapat ni, benefit ni tak banyak. Cuma dia lagi, kita kalau awak masuk rela, kita bagi khusus secara cuma dan awak yang dibayar, uniform semua. Tapi kalau khusus, contoh kalau saya nak masuk contoh kerja tetap lah, sebab saya sekarang ni dah ada kerja. Jadi banyaklah saya tengok ada mana-mana premis yang ada rela jaga kan. Jadi saya nak tahulah kalau macam masuk rela tu khusus tu berapa lama, khusus apa yang saya nak kena bagi. Kalau contoh kalau orang tanya rela, kalau macam rela kan, RELA apa maksud dia? RELA kalau kan ni betul tak betul kan? Kita tahu emergency dah sambung. Okey, kalau khusus tu macam mana tu cerita dia? Kalau khusus ni awak nak cukup rasa tentang awak kena pergi khususan dulu. Awak kena dapat khususan dulu. Lepas khususan baru boleh cerita. Boleh cikgu cerita lah. Jadi macam mana kalau saya nak Lagi register awak tu? tak masuk, tak pergi khususan, macam mana saya nak bagi awak masuk? Untuk khususan Macam susah kan saya nak masuk ni? susah tak susah lah. Macam mana? Kalau contoh saya nak register tu macam mana? Nak register, nak daftar boleh pergi ke meja berani, ambil belang-belang lain. Okey. Jadi kat situ nanti dia akan Kalau isi semua. uniform tu nak kena beli sendiri ke macam mana je? Uniform. Kalau kat pejabat sekarang ni uniform tak cerita tak ni. banyak ni. Uniform kadang tak banyak. Memang tak ada kursi ke saya nak duduk je? Kursi tak ada, sila lah santai. Dah cerita je. Betul. Okay, kalau uniform ni, daerah tak banyak sekarang ni. Daerah stok tak banyak. Stok tak Kalau banyak. ada pun kalau dia lebih besar lah. Kalau macam CJ yang saya dapat maaf kalau saya mengambil cikgu jawapan tadi tu kan. Kalau saya dapat CJ tu, CJ khusus rela yang contoh mana yang saya pergi tu, apa yang saya boleh rujuk itu contoh kalau saya nak pergi ke tempat-tempat lain ke CJ tu relevan ke untuk saya bawa tunjuk dekat tempat mana yang saya nak pergi, contoh kalau saya dah berhenti tugas rela. Kalau awak ni pergi khusus macam SDN ke apa, dia murah pada awak. Dengan pergi khusus asal rela ni, kalau awak pergi, tak ada apa lah. Tak, yang ni dia orang ni memang dengar je. Ini penolong saya ni lah. Tengah aja. Penolong saya dua ni macam tu. Okey. Kalau awak nak tahu, tentang sijil khusus yang awak ada ni, awak akan sijil tu, dia cuma ada untuk kalau awak dah kahwin, ada anak, dia tu guna untuk pakai di merit. Okey. Awak nak kayu. Ini soalan ni yang agak penting juga Encik. Cik. Tak apa. Okey, kalau contoh saya dalam keadaan nak pergi bekerja, naik kenderaan, saya ada dapat Pekeso ke KWSP ke macam mana je? Sebab saya betul kosong, zero tak tahu apa-apa pasal rela ni je. Okey, kalau untuk besok ni hanya untuk yang tugas tetap lah. Ada insurans dia. Dia tugas tetap. Insurans tu, Kan kesimpulan tu lah. insurans tu saya kena diorang potong sendiri ke ataupun saya kena bayar? Tak. Rela akan apa support semua. Boleh lah siapa kan? Bagus ni Ya, ya, ya. Lagi bagus daripada security Security. Panjang soalan ni. Okey, kalau untuk security. Betul. Itu swasta. Swasta. Dia swasta. Jadi yang ada dia tu beza dengan ada orang kita ni. Okey. Macam ni je. Kalau kalau contoh saya kerja dekat premis atau mana-mana tempat kerajaan, kerja dia ketat tak cik kalau saya nak jadi kerja pegawai ataupun anggota rela dekat Okey, kawasan? kalau anggota rela bermacam tu, dia tak ketat. Tapi kita tegas lah. Tegas Jadi awak kerja janganlah buta. Oh betul. Kau sibuk membuta, kau dah cakap nak kerja. Janganlah marah je. Sikit marah. Tak marah cakap. Tak marah. Cakap. Jadi kalau
Awak juga sebenarnya waktu malam tak boleh cuai lah. Tak sesuai. Kalau awak kerja, Apa baru tindakan masuk yang- kerja orang dah buta nak jadi apa pun tak kerja, dua orang buta tu. Itu cik mak saya. Ah. Oh tak bagi saya. Macam apa tindakan saya dapat kalau saya contohlah kalau saya tertidur ke ataupun ditangkap Okey, ada punya kalau dengan saya lah, pertama saya bagi warning dulu. Mhm. Kedua saya bagi pertama tadi warning lisan. Kedua saya akan bagi surat. Mhm. Yang ketiga tu hukuman dijatuhkan tu. Dia ada tiga peringkat lah. Ya, saya akan tahu kata lawak dengan peluasan tu lah. Baik. Apa saya tak boleh nak manjakan awak. Kalau saya manjakan awak, nanti anak buah dia dah pula kata. Dia boleh, saya tak boleh. Betul juga tu dia macam belen kan. Ya, betul. Jadi benda tu tak Okey. adil. Jadi saya nak boleh ambil borang lah untuk Boleh, isi. silakan. Terima kasih Encik atas Encik punya kerjasama Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sabarlah. Cik minta dulu Apa tu? 8 2, 3, 4 5, 6, 8. Cik, nampak gayanya tempoh cik ni tak dapat duduk terus. Sebab kalau nak cakap sambung satu dia kata kita selesaikan putih dia sebelum cek dia awak tu ini tak ada, putih dia tak ada, tak apa-apa.